Korang masih bayar interest rate sama dari bertahun-tahun. Kenapa korang ni macam dema duit kat bank? Korang rugi besar tau. Dah cukup lah. Seriously, stop. Hai, saya Melissa, mortgage consultant korang dari malaysiahousingloan.com. Hari ini saya nak share cerita pasal klien saya. Klien ni bayar 4.8% untuk loan rumah dia. Betul, korang tak salah dengar. Tapi lepas refinance, boom, kami dapatkan dia 4.2%. Dan tunggu, dia tak payah bayar legal fees dan valuation fees. Zero. Okay, 0.6% tu nampak kecil kan? Tapi ni result dia. Jeng jeng jeng. 64,000 saving. Yes, 64,000 tu dah boleh pergi dream vacation, dapat beli kereta baru atau beli 10,000 bubble tea. Siapa tak suka kan? Tapi kalau korang ada extra budget untuk bayar legal fees dan valuation fees, korang boleh dapat interest rate lagi rendah macam 3.9% atau 4%. But of course, ni kena tengok bank scoring juga. Dan kalau dia ambil rate lebih rendah, potential saving boleh sehingga 95,000. Pas tolak fees pun masih ada 70,000 lebih. Semua ni just dengan sign a few papers je. Berbaloi gila kan? Dengan sini, kalau korang stay dengan bank sama sebab setia, diorang literally tengah gelak sambil kira duit korang. Kalau korang nak jimat macam klien saya tadi atau nak check kelayakan refinance rumah, boleh komen refinance kat bawah. Tim kami akan reach out. Dan jangan lupa follow kami untuk lebih banyak tips loan rumah.